jangan buang. Hai, Assalamualaikum. Hari ni 9 hari bulan 4 2025. Aku nak share cara untuk korang dapatkan nilai duit rosak ataupun membuat pertukaran duit rosak. Jadi sebelum korang sambung tengok video ni, pastikan korang subscribe, like and share supaya semua orang kat luar sana tahu tentang nilai duit tersebut. Okey, macam yang selalu korang dapat, duit rosak ada pelbagai jenis. Contoh, selotip, duit berlubang ataupun koyak, ataupun duit berconteng. Jadi korang pun kena tahu sama ada duit korang tu mendapat nilai penuh ataupun separuh ataupun tak ada nilai langsung. At least korang mencuba, janganlah dapat duit rosak korang terus buang. Masih boleh digunakan. Yang pertama, pastikan korang susun duit tu dulu, cantik-cantik. Yang kedua, pergi ke mana-mana cawangan bank berhampiran rumah korang. Ketiga, make sure korang isi maklumat dengan betul. Contoh nama, nombor IC, alamat dan nombor akaun. Dan paling penting, korang kena bagi saving account. Okey, kalau korang dah lakukan 3 perkara yang aku cakap tadi, kemungkinan duit korang akan masuk akaun secepat mungkin. Tapi bergantung kepada kerosakan duit korang lah. Tak semestinya korang pergi hari ni, korang dapat hari ni duit tu. Tapi korang tunggu je lah. At least korang tak buang duit rosak. Itu saja tips aku untuk kali ni. Andai kata korang tak faham ataupun nak tanya berkenaan dengan duit rosak, tinggalkan di ruang komen. Jumpa di next video. Bye.